Alhamdulillah, kita bersiaran di Masjid Khalifah Kuala Terengganu, di mana hari ini ada majlis korban perdana. Yang istimewanya hari ini kami bersama dengan Mary Brown, syarikat Mary Brown yang menaja makanan kita pada hari ini. Saya mewakili pihak Kerajaan Terengganu merakamkan ucapan terima kasih kepada Mary Brown yang bersama dengan kami, bersama dengan Masjid Khalifah menjayakan majlis korban pada hari ini. Dan saya berharap program ini dapat diteruskan lagi. Kita sama-sama mengeratkan silaturahim, sama-sama berkongsi rezeki, dan yang paling penting inilah orang kata peluang kita sebenarnya hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan kita dengan manusia. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di program akan datang. Assalamualaikum semua, salam Aidiladha. Antara objektif Majlis Kebajikan ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara komuniti setempat dan pihak masjid serta meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat tentang pentingnya membantu sesama insan. Selain itu, kami ingin menunjukkan komitmen kami dalam tanggungjawab sosial, korporat, CSR untuk komuniti setempat. Antara perancangan yang akan datang adalah untuk menjadikan majlis ini acara tahunan dengan penglibatan lebih luas dari pelbagai lapisan masyarakat dan seterusnya memperluaskan bantuan ke lebih banyak lokasi termasuk kawasan luar bandar.